Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel bersama saya Najah dan abang saya. So, hari ni kami berdua nak makan daging ramly geprek. Dah lama sangat tak makan menu ni. So, pada video kali ni kita makanlah menu ni. Lupa pula nak ni mic. Biasanya kalau yang menu geprek tahun lepas atau bulan lepas yang ayam, tapi yang ni perisa daging. Najah beli yang daging. Dan kita ada tembikai buat pencuci mulut macam tu lah. Dan kita ada salad juga. So, kepada yang baru masuk tengok video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, turn on notification supaya korang tak terlepas video yang Najah upload. Tanpa melengahkan masa, jomlah kita mula. Bismillah. Amin. So, Najah nak makan tembikai dulu. Bismillah. Banyaknya air dia. Segar. Manis tau. Kita makan ni dulu sebab tak ada ruang nak letak ni. Kita makan separuh je sebab nanti kenyang. Sebab dia banyak air kan. Aroma dia bau sedap sangat. Panas-panas lagi tau, baru siap ni. Sekarang ni Najah balik terawih. Najah buat mukbang tau. Sekarang ni pukul 12. Pukul 12 macam tu kita buat mukbang. Sebab lapar pula tiba-tiba kan. Tadi berbuka rasa macam tak kenyang. So makan dah lagi. Dah lah. Tu buatlah mukbang. Ni tebal tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap korang. Sedap korang sumpah. Isi dia tebal tau. Nugget daging ramly ni arwah ayah Najah paling suka tau. Kalau beli dekat Giant tu, beli yang nugget ramly yang ayam tu dia kurang sikit, tapi kalau beli yang daging ni satu paket pun boleh dihabiskan. Sebab memang sedap lah. Dia punya isi tu tebal kan.
Terbaik gila sumpah. Bila gigit tu penuh satu mulut. Pedas. Wish. Licin korang apa. Memang kenyang sangat-sangat menu kali ni. Memang puas hati sangat-sangat. Nugget dia pun tebal, berisi. Bila makan tu penuh satu mulut. Memang sedap gila. Memang cukup rasalah pada menu kali ni. Alhamdulillah guys, nak je dah kenyang. Dah. So, sampai di sini sahaja video kita kali ni. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Sarang hayo.